nak panggil akak ke, ajah ke, acik ke. Nenek pun boleh. Ni. Alamak. Makcik lah, makcik lah. So apa cerita dekat jalan ujung? Masa itu, jalan Simpan ujung, dulu nanti takut hilang. ada satu tiang elektrik kan. Dah lama. Diorang kalis lah, kalis dengan kayu. Okey. Pantai ke dekat tiang apa kat dinding kan. Jadi benda tu dah nak tumpang tu. Dia bahaya. Jadi ada kau rumah terlibat tu kan. Kalau Okey. tumpang tu memang kanap pun kan. Tapi tiang tu tak pakai dah. Dah kalbuk barak dah. Tiang lama, tiang tu. Tapi ada wire lagi. Ada. Kita pakai wajib ni. Masalah kalau angin kita takut. Tiang dia dah lama. Tiang dapur. Tiang kayu dah lama. Dulu dah. Jalan ujung, saya tahu jalan ujung tu kat mana. Dekat mana tiang dia saya nak rekodkan macam mana. Kat tiang jalan ujung.